Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa ulama-ulama PAS tidak menegur Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah ketika beliau mencela Datuk Seri Mohamad Sabu dengan panggilan Mat Sabun. Muhammad bin Sabu digelar sebagai Mat Sabun. Apakah ulama-ulama PAS reda dengan perbuatan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah ni? Apakah mereka tidak tahu bahawa perbuatan tersebut adalah tercela, dilarang dan dosa? Mustahil. Mustahil mereka tidak tahu, kerana mereka alim dengan Al-Quran. Allah melarang orang-orang Islam memanggil orang-orang Islam yang lain dengan gelaran yang buruk. Allah berfirman, "Wala tanabazu bil alqab. Bi'salil fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun." Jangan kamu memanggil seseorang dengan gelaran yang buruk. Memanggil seseorang dengan gelaran yang buruk adalah seburuk-buruk panggilan sesudah beriman. Dan sesiapa yang melakukan perbuatan tersebut tidak bertaubat, mereka adalah orang-orang yang zalim. Maknanya berdosa lah. Dosa. Kan? Tapi pasal apa dia tak larang? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan contoh yang baik ketika baginda menulis surat kepada Raja Rom. Nabi sebut pembesar Rom. Nabi tak sebut sebagai anjing. Nabi tak sebut sebagai dengan gelaran yang tidak elok. Nabi memanggil dengan gelaran yang dipakai oleh mereka pada masa itu. Kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Musa alaihi salam dan juga Nabi Harun bercakap elok-elok kepada Firaun, musuh Nabi Musa dan juga musuh Allah. Suruh cakap elok-elok. Allah berfirman, "Faqula lahu qawlan layyinan." Kamu berdua bercakaplah kepada Firaun tu dengan sopan. Ulama-ulama PAS tak boleh diam, membisu melihat Yang Amat Berhormat Sanusi menggunakan bahasa-bahasa kesat, memanggil orang dengan nama yang tak baik, dengan gelaran yang tidak elok. Sebab Allah Ta'ala mengingatkan kita, orang Islam, ingatan Allah kepada kita seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 44. "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Apakah kamu menyuruh manusia melakukan kebaikan dan kamu lupa diri kamu? Kamu tak buat baik, tapi suruh orang buat baik. Kamu lupa diri kamu. Ini tak patutlah. Walaupun berbeza fahaman politik, serang menyerang tentang perbuatan, jika tak betul, jika ada yang tak betul, seranglah. Tetapi tidak boleh mencela seseorang dengan gelaran-gelaran yang buruk. Ini dilarang dalam Islam. Dan siapa yang tak bertaubat, dia termasuk orang yang zalim. Ini bahaya. Kita tak boleh pandang, alah,
Itu kecil ya. Politik. Tak boleh buat begitu. Kita politik Islam, orang yang berpegang kepada ajaran Islam, ikutlah. Kita tak boleh anggap bahawa dalam Islam ni tak ada peraturan. Kita bercakap tentang politik ada peraturan, pendidikan ada peraturan, ini ada peraturan, sana peraturan, tak bersembang, tak bercakap, tak ada. Tak ada peraturan. Tak ada adab. Mana boleh? Islam letak semua. Pakai pun ada pakaian dia. Bercakap pun ada peraturan dia yang kita kena ikut. Ini Islam. Yalah, walaupun saya ni orang kecil, tapi saya berhak untuk menyatakan kebenaran supaya kita sama-sama menegakkan kebenaran Islam. Berwatak sebagai seorang Islam. Jadilah seorang Islam yang baik. Jadi saya mintalah Presiden PAS Tan Sri Haji Abdul Hadi Awang, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man, ini orang agama, ulama. Kita tak bolehlah main politik sampai kita biarkan ahli-ahli PAS ikut suka mereka aja. Tak ikut akhlak dan adab dalam Islam, dalam berkata-kata. Wallahu a'lam.